lah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, cik. Silakan duduk, cik. Terima kasih. Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cik. Untuk pengetahuan cik, nama saya Muhammad Fazizudi bin Abdul Rahman, memegang nombor matrik D2021111656. Hari ini saya merupakan kaunselor cik, dan hari ini seperti mana yang cik nak tahu, hari ini saya takkan, maksudnya encik cerita je apa encik nak cerita dekat saya. Saya memegang etika kerahsiaan, di mana apa saja yang encik cerita dekat saya takkan share dekat mana-mana pun. Saya takkan share dekat media sosial, saya takkan share dekat orang-orang yang saya kenal, saya takkan share dekat siapa-siapa pun tentang masalah cik dekat saya. Yang penting dekat sini, rasa cik selamat dekat sini, saya dengan cik yang tahu, dan saya akan pastikan bahawa encik dengan saya habis di sini sahaja. Okey? Boleh saya tahu nama cik? Okey, nama saya Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Nazri, memegang nombor matrik D2026111617. Okey. Okey, cik datang ke sini jumpa dengan saya, cik ada masalah apa sebenarnya? Cik cerita. Okey, sebenarnya saya ada beberapa masalah yang saya nak ceritakan. Okey, yang pertama saya rasa sekarang ni saya ada masalah macam dipinggirkan. Okey, contohnya saya boleh bagi tahu, saya ada satu circle. Circle saya ni macam mana bila saya lepak ataupun keluar makan dengan dia orang, saya rasa macam dia orang pinggirkan saya. Contoh, bila ada topik yang dia orang bincangkan ataupun dia orang bersembang, saya tengok macam semua dia orang tahu. Maksud saya macam dia orang ada satu grup asing yang dia orang bercerita, sedangkan saya tak tahu apa-apa. So bila saya masuk je lepak ataupun apa-apa join dengan dia orang, saya macam kenapa aku tak tahu apa benda-benda ni? Kenapa dia orang tak cerita pun dekat aku? Aku ni tak penting ke untuk circle ni? Dan kenapa dia orang buat macam tu? Kalau aku tak penting, kenapa masih perlukan aku dalam circle ni? Dan saya juga rasa macam dipergunakan oleh dia orang. Contoh, kalau macam time lepak lah, time beli makan ke apa ke, selalu dia orang suruh saya order, lepas tu saya bayarkan, dan lepas tu dia orang macam diam, dia orang tak bayar balik pun. So kat situ saya macam habislah kewangan aku, habis duit, and itulah dipinggirkan. Terutama sekali adalah seorang ni, saya macam kurang sikit dengan dalam circle tu. Dia memang bagi saya agak toksik, and dia selalu mengumpat dalam circle tu. Dia selalu mengumpat antara ahli circle dan juga orang lain. Jadi saya tak suka dengan apa yang sikap yang dia buat. Jadi saya ada cuba untuk keluar, tapi macam saya keluar, saya yakin yang dia orang akan pulaukan saya. Maksud saya tak kisahlah dalam kelas ke ataupun apa-apa event sekalipun lah. Yang saya fikir bila ke depan, if saya ada group assignment ke apa kan, sebab kita orang kan student, jadi if ada group assignment ke apa ke, macam menyusahkan diri saya. And itulah apa yang saya rasa sekarang ni. So encik rasa cik ada satu circle di mana encik rasa dipinggirkan, cik buat apa-apa, maksudnya diorang pun ada satu grup lain yang mungkin mengata cik ataupun beritahu apa-apa info tanpa pengetahuan cik, sebab cik tak ada dalam grup lain tu. Okay. So apa lagi encik rasa yang diorang tu buatkan cik terasa? Daripada tu, saya rasa pasal berat badan saya kot. Sebab dalam grup tu boleh kata saya ni antara yang paling besar. Kat situ saya selalu dihina lah. Contoh macam waktu bersukan, kita orang ni boleh kata satu grup yang aktif. Kita orang selalu buat aktiviti lasak, hiking ke apa ke. So bila saya join, and dia jadi macam agak, contoh macam hiking, dia jadi macam lambat, tergendala. Dia orang kena ikut pace saya, and macam tu lah. And bila dah sampai atas ke apa, dia orang akan hina, dia orang akan cakap, lambat lah kau ni, baik tak payah ajak ke, kan.
kat situ saya terasa hati lah. Sebab first dia orang ajak dengan berianya dia orang ajak. So macam saya ni memang perlu join hiking tu. Kalau tak join kena hina lagi, kena cakap kau ni tak aktif lah apalah kan. So bila saya dah join pun dia orang hina lagi. Saya kat situ saya rasa macam aku ni salah apa. Aku tahulah berat badan aku ni berlebihan, tapi tak perlulah sampai hina macam tu sekali. At least kalau nak bagi nasihat, bolehlah bagi kurangkan makan ke apa ke kan. Saya boleh terima selagi dia orang tak melebih kan. So kat situ saya pun agak marah. And saya pernah marah dalam grup tu, and semua akan bahan saya balik. And saya rasa sangat stres, rasa nak keluar daripada situ. Tapi tak boleh, sebab macam apa yang saya cakap tadi tu. And kat situ sangat-sangat jadikan diri saya seorang yang macam takut dengan orang. Contoh macam kalau saya keluar kan, tak kisahlah masuk kelas ke apa kan, saya akan bersiap macam bersiap yang bukanlah nak kata smart, tapi nampak apa, kemas lah, nampak kemas. Sebab saya risau orang akan hina, orang akan pandang yang tak elok dekat saya. Sebab saya ni seorang yang berat badan berlebihan kan, boleh panggil obes. So dekat situ saya akan macam dia ni kenapa pandang-pandang aku ni pakai tak elok ke sebab berat badan aku, ke sebab aku besar sangat. Jadi macam tu, saya jadi macam overthinking yang berlebihan dekat orang. Sedangkan orang tu tak fikir pun macam tu, tapi saya terfikir macam tu. Lagi satu, saya boleh cakap pasal social anxiety. Saya bila berjumpa dengan orang, saya akan jadi takut. Disebabkan saya dah terbiasa dihina apa semua tu kan. Saya risau bila saya bercakap ni, saya risau apa yang saya cakap tu salah, yang dia orang hina saya. Kat situlah. Lepas tu apa yang saya cakap tadi, social anxiety tu kan, dia sangat-sangatlah memberi efek kepada saya as a student. Contoh macam kerja assignment tak boleh nak buat kerja sebab saya selalu terfikir apa yang diorang fikirkan tentang saya. Sedangkan diorang tak kisah pun apa yang saya buat, asalkan kerja siap. Tapi benda tu mengganggu fikiran saya, dan ianya sangat mengganggu diri saya sendiri, tak kisahlah kat mana-mana sekalipun. Betul. So cik berbalik kepada circle tadi, cik rasa cik ni gemuk kan. Cik gemuk dan cik dihina selalu dengan circle cik, dan menyebabkan cik pun sebab itu cik overthinking. Walaupun cik rasa cik dah pakai kemas, cik rasa cik dipandang enteng oleh orang lain. So daripada situlah cik, saya nak tahu macam mana diorang hina tu. Maksudnya boleh cik beritahu tak saya spesifik lagi, diorang hina tu yang macam mana hina cik ni? Kalau dalam situasi hiking tadi kan, disebabkan cik pun rasa lambat. Cuba cik cerita. Contohnya saya boleh cakap macam tadi kan saya cakap saya lambat kan. So dari situ dia orang macam hina, itulah kau tak nak bersenam lagi kan, bila dah join macam ni kau lambat kan. So macam tu lah, saya dari situ saya rasa hina lah. Perlu ke sampai macam tu sekali? Saya tahu, saya sedar benda tu, tapi tak perlu kot gunakan perkataan kasar macam tu. Dan lagi satu, ada sebab juga saya lambat tu kenapa. Selalunya contoh kita orang pergi hiking, ada perempuan. So dekat situ dia orang akan suruh saya pegang barang-barang dia orang. Kan dekat situ kan dah beban berat, bag-bag tu berat. So saya pula dah lambat, nanti nak kena angkat bag-bag dia orang. So penat lah saya pun. Bila saya ajak berhenti ke apa ke, dia orang tak nak. Yang lagi satu, macam mana ni, dia orang selalu macam berbisik-bisik antara dia orang time hiking. Saya rasa itu dia orang sedang cakap pasal diri saya, tapi saya macam tak, biar je lah. Dia orang nak cakap apa pun kat aku, biar je lah. Sebab saya tahu dia orang punya toksik tu macam mana. So saya rasa terhina, saya rasa marah, tapi saya tak boleh nak buat apa-apa. Tu yang saya rasa sekarang.
perempuan ke ada perempuan semua cik seorang lelaki? Lelaki saya boleh cakap ada 4 orang. Perempuan 5. So daripada situ encik tengok yang lelaki ke atau yang perempuan yang lebih toksik dalam circle tu So boleh sebenarnya? cakap fine lah perempuan. Yang lelaki ada, cuma macam dia orang tak ada macam nak mengata depan-depan. Dia orang macam kalau dia orang chat dalam grup, yes, dia orang akan hina saya. Tapi lelaki ni saya faham, selalunya dia orang hina tu as a joke, sebagai gurauan. Sebab bila apa-apa sekalipun, if kalau saya ada dalam keadaan susah ke apa, walaupun setoksik macam tu, dia orang still tolong saya. So dari situ saya rasa dia orang ni dipengaruhi oleh yang 5 orang tadi tu. Sebab tu pengaruh circle tu yang membuatkan dia orang jadi macam tu. Sebab kalau dia orang tak ikut, dia orang pun akan jadi macam saya, dipulaukan apa semua tu. So dari situ saya nampak lah yang 5 orang tadi yang saya cakap tu, dia orang lah penyebab macam mana circle tu jadi macam tu. Okey, boleh tak saya tahu saya spesifik lagi 5 orang perempuan tu selain daripada hiking tadi lah, apa yang lebih, maksudnya lebih membuatkan encik ni rasa menyampah dengan dia orang, rasa macam encik ni nak keluar daripada circle tu? Basically, first toxic. Ya. Yang kedua, suka mengumpat. Yang ketiga, siapa tak join apa-apa aktiviti circle, dihina. Itu. Okey. Hinaan yang jenis mengumpat jugalah. Mengumpat, ada macam kadang-kadang tu ada juga bully. Contoh macam adalah dia orang macam mana, saya nak cakap, saya tak pandai nak ekspresikan benda tu. Tapi yang saya boleh cakap adalah bully. So sangat stres. Even saya lelaki seorang pun kalah dengan dia orang 5 orang. So dalam sekecil tu boleh tak saya tahu, minta maaf saya tanya kan, boleh tak saya tahu dalam sekecil tu ada tak macam ada dah orang yang keluar ke disebabkan oleh circle ni, disebabkan oleh orang ni, ada tak? Basically saya boleh cakap ada. Ada 2 ke 3 orang sebenarnya yang dah keluar. Tapi macam saya cakap lah, bila dah keluar, dipulaukan. Memang takkan dilayan, takkan ditegur. Memang buat macam tak pernah kenal, macam tak pernah lepak satu meja. Macam tu lah. So sebenarnya apa yang diorang tu buat sampaikan diorang tu nak keluar, dia sampaikan orang yang dalam circle masih stay ni dia pulaukan orang-orang tu. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa saya boleh cakap, sebenarnya ada salah seorang pada grup tu, macam dia ada kenal seorang lelaki lah. Bila dia nak kenal dengan lelaki tu, macam suka kita orang tak bagi. Sebab macam kau ni macam percaya sangat dengan lelaki, dia orang ni tahu betul ke tak pun, macam tu kan. Sebab yang perempuan tu just dia nak kenal dulu lelaki tu betul ke nak serius dengan dia, sebab lelaki tu tak ada kahwin kan. So dia orang macam kau ni ikut lelaki, kau boleh percaya ke dia orang ni kan. So bila dah jadi macam tu, and ada lagi kes-kes lain. So jadi macam tu, perempuan tu decide untuk keluar. And masa perempuan tu keluar secara baik. Tapi macam saya cakap, dia orang tak kisah pun, dia tak betul. Dia orang buat tak enak. Sekarang ni saya tengok kawan saya tu, yang perempuan tu, alhamdulillah dia nampak kehidupan dia okey. Dengan lelaki tu pun dia okey. Macam tu. So dari situ saya nampak yang suka ni dia kuat sangat judge. Dari dia orang tak soal selidik dulu, terus nak menghukum. Dari situ memang nampak lah dia orang ni macam tu. Okey, kalau cik kata cik dah nampak kan, so boleh saya tanya macam mana tertubuhnya satu circle tu? Kalau maksudnya cik dah kata cik nampak tadi kan, kenapa cik join circle ni? Ataupun masa mula-mula tu dia orang tak tunjuk? Boleh cik cerita macam mana dulu mula-mula start dia dalam circle tu? Masa awal-awal, yes, dia orang memang tak nampak benda tu. Memang boleh
Boleh Encik kuat sikit saya. Oh, okey. Memang nampak baik lah. Saya memang je sebab rakan-rakan lelaki saja saya yang ajak. Saya adalah last member dalam circle tu. And bila dah jadi macam ni, saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya still stay. Saya layan je kerana dia orang. Tapi dia orang ada satu vibe yang best sebenarnya. Dia orang sebenarnya saya tak pernah ada satu kawan yang ramai macam ni. Bila ada, dia orang akan ajak macam contoh pergi jalan-jalan nama semua kan. Pergi mandi sungai macam benda tu saya tak pernah buat. And bila dia orang ajak, saya suka. And adalah side baik dia orang. And dia orang sebenarnya take care juga antara ahli circle. Tapi dalam masa yang sama dia orang toxic. So kat situ saya berbelah bahagi. Nak keluar pun dia orang ada sisi baik dia orang, tapi dia orang ada juga sisi yang tak elok. So jadi saya dari situ saya macam fikir, oh dia orang pun manusia. So biar je lah, asalkan aku still okay and dia tak memberi efek yang terlampau sakit lah untuk saya. Walaupun saya dah menghadap social anxiety yang saya cakap tadi, rasa dipinggirkan semua tu. Sebab saya rasa ada sisi baik dia orang yang saya boleh macam beri kebaikan lah kepada diri saya. Macam tu. Dalam circle Encik ni kan, Encik pernah tak rasa Encik ni kalau nak kawan dengan orang lain tak boleh? Ada tak? Boleh tak Encik cerita? Ada sebenarnya. Ada. Boleh Encik cerita? Bila macam kita nak kenal dengan orang lain, especially saya sebagai seorang lelaki kan, contoh saya nak kenal dengan perempuan lain, contoh kan, dia macam kau kenapa nak kenal dengan dia? Kau ada suka dia ke? Macam tu kan. So saya pelik, kenapa tak boleh kau kenal orang lain? Perlu ke start dalam satu circle saja kan? Sebab macam saya fikir dekat universiti ni kita boleh buat connection yang ramai. Connection ni boleh bantu kita as a student, tak kisahlah kita nak buat assignment ke, nak join event ke. Sebab saya rasa dekat universiti kita perlu buat satu nama untuk macam kita ni dipandang hebat, dipandang tinggi oleh orang lain. Bukan saya nak cakap yang kita ni perlu dipandang oleh orang lain, tak. Cuma macam kalau kita ada satu nama dekat universiti, orang akan macam hormat, and orang takkan berani nak pijak kepala kita. Sorry maaf. Tak apa. Dari situ macam tu lah saya fikir, kenapa aku tak boleh nak kenal dengan orang lain kan? Biarlah. Bukannya aku tinggalkan circle, tak. Bukannya aku lepak dengan orang lain, tak. Aku just nak kenal kan. Macam tu. So di situ saya pun tak faham. Tapi sekarang ni saya macam dah tak kisah benda tu. So saya kenal je dengan orang lain. And dia orang bercakap, mengata benda tu, tapi lama-lama macam okey je, tak ada masalah pun. Dia orang dah faham kot apa yang saya cuba sampaikan, and dia orang pun macam biar je. So kat situ nampaklah yang dia orang nak ubah sikap sikit. So kat situ saya still okey lah dengan apa yang dia buat tu. Okey, dalam circle Encik ni saya nak tanya, ada tak yang macam jenis yang keras kepala yang Encik kena ikut dia je, ada tak? Ada. Cuba Encik Saya cerita macam mana situasi dia. Seorang lelaki lah. Okey. Dia memang keras kepala, semua benda nak kena ikut dia. Tak kisahlah kita orang plan apa sekalipun, lepak ke, buat kerja ke, apa ke, semua kena ikut kepala dia. Tak ikut, dia akan maju, and dia macam dah aku tak nak apa-apa cakap dengan suka ni, biarlah korang. Macam tu. And after 2-3 hari dia akan cari kita orang balik. So macam tu lah. Saya agak tak selesa dengan sifat dia, perangai dia tu kan. Sebab kita orang pun ada pendapat kita orang. Kenapa tak nak dengar? Kenapa perlu dengar kau je kan? Nak kata kau as a leader group, tak juga. Ada je leader group lain, tapi dia macam nak buat, dia keras kepala lah. Dia keras kepala, perlu ikut apa yang dia cakap. Macam tu. So basically saya nampak Encik dalam circle ni sangatlah stres lah, saya nampak. So saya nak tanya Encik,
ada tak selain daripada circle ni, maksudnya orang luar lah, yang menyebabkan Encik ni rasa stres yang sama? Saya boleh Dalam cakap kawasan rumah ke, kawan-kawan terdekat yang lain ke? Mana? Ada, tapi saya nak cerita dulu yang saya rasa macam diri saya ni tak disayangi. Okay. Contoh macam saya pernah suka ataupun jatuh cinta lah dengan orang lain kan. And bila saya confess ke apa, dia orang macam akan kau ni kenapa tiba-tiba nak ni macam ni kan. Kita kawan je kan. Lepas tu dia orang akan pinggirkan saya. Saya jadi macam aku just nak ekspresikan apa rasa sayang aku. And lepas tu saya akan rasa lah macam saya ni, kalau kau tak sayang aku lebih pada seorang kawan pun, perlu ke kau tinggalkan aku macam tu je kan? Lepas tu dalam keluarga sekalipun saya rasa tak disayangi lah. Mungkin sebab saya ni anak kedua. Mak ayah saya beri harapan yang tinggi kat saya, tapi dia orang macam buat tak endah je dengan saya. Contoh macam kewangan ke apa kan, macam abang adik diberi setiap bulan, tapi macam saya tak. Macam dia orang nak suruh saya ni belajar survive sendiri. Ya, saya tahu benda tu bagus untuk saya, tapi at the same time saya rasa macam dipinggirkan, tak disayangi lah kan. Sebab dia macam pulau, dia asingkan saya. Sedangkan saya pun anak dia orang juga kan. Saya tak memilih untuk jadi anak dia orang kan. Itu adalah amanah. So saya rasa semua perlu dibahagikan sama rata kan. Tapi saya macam itulah, dipinggirkan berbanding adik-beradik yang lain. Macam tu. Lepas tu macam cik tanya tadi, ada tak orang lain yang buat saya rasa stres kan? Ada. Saya boleh cakap ahli rumah dekat sini lah. Saya macam ada satu sifat yang saya tak suka dengan dia orang adalah bila saya keluar ataupun macam nak pergi mana-mana, dia orang akan macam, kau nak pergi mana? Kau nak keluar dengan awet lah tu kan, nak keluar dengan mana-mana kan. Dia orang macam semua nak ambil kisah. Even saya nak keluar sehari ke ataupun satu malam pun, dia macam cakap kau ni culture shock lah apa kan. Sedangkan saya tak ganggu dia orang pun. Tak payahlah ganggu masa saya. Itu atas diri saya. Saya tahu saya boleh jaga diri sendiri. Ya, mungkin saya fikir dia orang ambil berat macam saya kan. But tak perlu dalam cara yang toksik. Contoh macam saya cakap tadi tu lah, dia orang macam menghina bila saya keluar 2-3 malam. Kau ni macam tak tahu balik rumah je kan. Bila dia orang buat, saya tak kisah pun, sebab dia orang buat benda yang sama. So kat situ saya rasa macam dikongkong, tapi dan juga macam saya tak boleh nak tegur dia orang. Contoh macam saya cakap tadi, bila saya buat boleh, bila saya buat tak boleh, dia orang buat boleh. So kat situ saya rasa macam dikongkong dan stres lah. Lepas tu dia orang ni ada satu sifat di mana dia orang ni tak pandai nak jaga kebersihan. Kebersihan contoh macam tandas. Yang paling teruk sekali adalah sinki dekat rumah lah. Dia orang buang sisa makanan dalam sinki. Lepas tu pinggan semua tak hati nak basuh. Kawasan luar rumah tu pun dia orang tak hati nak sapu kat ruang tamu tu kan. Dan untuk bilik, kalau untuk roommate saya still okay lah. But adalah setengah macam saya tak suka. Macam ada seorang tu, dia suka lempar barang dia ke suka dia je. Macam tiba-tiba barang dia ada dekat meja orang lain, dekat katil orang lain. And dia suka tidur dekat katil orang lain macam tu je. Macam tu. Dekat situ saya macam, aku kadang-kadang balik tu penat kan. Kenapa dia ni kan. Tapi saya untuk tidur tu saya tak kisah sangat kan. Cuma barang tu, saya jenis yang tak boleh nampak barang orang lain atas meja saya. Saya rasa macam sabut sebab meja saya tu pun dah cukup semak lah dengan laptop semua kan. So saya nak buat kerja, ada barang dia orang,
dia mengganggu lah kan. Bila saya letak balik and saya tegur, kau ni letaklah barang balik dekat tempat kau. Contohnya macam baju, dompet ke apa kan. Contoh kalau macam dompet, if kalau ada duit hilang and ada atas meja saya, mungkin dia boleh tuduh saya sedangkan saya tak buat apa-apa pun. And untuk baju, dia lempar baju-baju kotor, baju yang dah bau peluh kepam tu kan, dia lempar macam tu je atas katil ke apa kan. Marah, bila dah saya marah, dia macam, alah kau ni benda kecil je pun, bagi je lah balik kan. Saya tanya lah balik, lah kalau benda kecil kenapa kau tak boleh simpan ataupun letak baju kau tu dekat bekas baju busuk kau? Letak je lah balik kat situ, letaklah kat situ kan. Apa fungsi kau beli basket baju busuk tu kalau kau nak lempar mata kan. Lepas tu untuk kebersihan apa lagi tandas, ada yang jenis yang tak reti nak flush, orang biar je dia orang punya tu kan. Cik faham, saya cakap kan. Lepas tu lantai dah berlumur, jadi kadang-kadang tu bau busuk. And ada lagi satu, ini yang paling saya tak suka lah. Ahli rumah saya ni merokok. Dia orang ni kuat merokok, sampai 2-3 kotak beli sekali kan. And dia orang akan isap ramai-ramai dalam tandas. Kadang-kadang tu saya mandi, bila saya mandi dia orang isap. Saya ni jenis yang tak boleh bau asap rokok tau. Saya cepat penat. Bila dah dalam keadaan yang sempit, saya tak boleh tempat sempit. Macam ada trauma tempat sempit lah kan, macam tu. Lepas tu dalam tempat sempit, dia orang bau asap lagi. So kadang-kadang tu saya macam rasa macam nak pingsan lah apa semua kan, sambil mandi kan. Bila dah tegur, macam biasa lah, dia akan melenting saya balik. And dari situ saya rasa macam penat lah. Aku dah tegur macam-macam, tapi kau tak nak dengar. Lepas tu bila kau nak menegur balik aku buat tak endah, kau marah balik kan. Saya balas macam tu bukannya sebab apa, sebab dia orang pun tak nak dengar saya. Kenapa aku nak kena dengar dia orang kan. So dari situ saya rasa macam saya pula ketua rumah. Lagilah saya rasa menyerap, sebab apa function aku jadi ketua. And kalau korang pun tak dengar aku. Lepas tu untuk kalau if ada peralatan rumah yang rosak, saya dah buat report ke apa kan. And lepas tu saya dah cakap, okay, aku dah buat report ni barang yang dah rosak ni aku dah buat report. Tapi dia orang still menekan-nekan, ni bila nak baiki ni apa semua kan. Saya dah cakap saya dah buat report, itu atas pihak atasan untuk datang baiki, tapi dia mesti nak menekan-nekan saya. Saya macam, lah aku dah report, tunggu, sabar kan. So dekat situ saya nampak dia orang ni jenis yang tak boleh nak memahami, tak boleh nak bersabar. And saya rasa macam stres lah kat situ kan. Stres, marah tu paling atas sekali lah. High level temperature marah saya tu sangat tinggi bila saya masuk rumah. So bila dah environment rumah macam tu, saya tak boleh nak study kan apa kan. Nak buat assignment pun tak boleh kan. Bila saya keluar buat assignment kerja kat luar, dia orang kata pula kau ni keluar, asyik keluar je kan, tak nak lekat kat rumah, tak nak buat bonding dengan ahli rumah. So saya jadi macam fikir, apa aku buat semua salah. Padahal benda yang aku buat tu ada sebab, dan sebab tu terjadi atas sikap dia orang sendiri. So jadi macam penat lah macam ni kan. Kalau nak kena hadap benda ni sampai habis, sampai graduate, penat lah, penat. So saya sebenarnya saya sebenarnya interest dengan Encik punya, interesting dengan Encik punya housemate yang kata kebersihan tu. Boleh saya tahu secara spesifik kebersihan, maksudnya kebersihan yang macam mana diorang terjaga? Maksudnya diorang makan tinggal ke, diorang makan tumpah tu tak lap ke macam mana? Ya, lebih kurang macam tu. Diorang contoh makan dekat ruang tamu, diorang tinggal je. Contoh macam bekas-bekas makanan kan, diorang tinggal kat situ tak buang. And kalau ada makanan-makanan yang tertumpah, contoh air, diorang tak lap balik. And ada contoh kicap kan, ada yang tertumpah, diorang tak lap, diorang biarkan macam tu kotor sampai kering benda tu. Lepas tu untuk kebersihan
stinky. Itu saya paling marah sekali, paling benci sekali. Sebab sisa makanan, contoh nasi ke, tulang ayam ke apa kan, dia orang buang macam tu je. Sedangkan tong sampah ada je kat luar untuk buang sisa-sisa semua tu. And dia orang jenis yang suka kumpul pinggan banyak-banyak baru nak basuh. And kadang-kadang dia orang tak basuh pun, saya yang basuhkan. And ada satu lagi lah ahli rumah saya tu, dia suka basuh pinggan orang lain. And dia pun kadang-kadang marah benda tu jadi. Macam tu lah. And ada satu lagi saya tak suka pasal ahli rumah saya ni. Ada satu orang tu, dia suka bising. Sangat bising. Sebab dia tu, boleh saya cakap gamers lah kan. Banyak main game semua. Orang lain buat sibuk dengan assignment ke apa, orang tengah tidur, dia main game tak habis-habis. Lepas tu bising-bising, ketuk-ketuk meja, hempas laptop dia. Nasib baik tak rosak kan. Saya macam kadang-kadang sampai tertidur tu terkejut, terbangun. Ish, bunyi apa ni kan. Bila tengok dia tengah stress main game. Bila tanya, kau kenapa? Kau ada masalah ke? Belah lah kau, dia cakap macam tu kan. Dia ganggu aku lah. So sedangkan aku prihatin dengan kau, tapi kau buat macam tu pula. Saya sampai terfikir, saya as ketua rumah nak buang nama dia daripada pendaftaran rumah baru nanti kan. Tapi macam bila fikir balik macam kesian pula. Sebab dia dah dari satu rumah dengan saya kan. Bila buang takut dia tak ada ahli lain pula yang nakkan satu rumah dengan dia. Tapi bila fikir balik, dia pula buat perangai macam tu dengan saya. And lepas tu dia suka macam kalau orang Kedah dia cakap buat kalut. Dia macam semua benda rumah tu, dia semua benda dia nak tahu. Contoh macam sebab kebersihan kan tadi kan. Contoh dia datang, ni siapa ni tak kemah-kemah ni kan. Bagus sebenarnya dia nak tegur, tapi cara dia tu boleh buatkan orang rasa macam marah. Dia macam kau ni tak belajar common sense ke apa kan. Tapi ada benda betul juga dia cakap macam tu. Sebab kadang-kadang orang yang dah tak boleh nak macam mana kita nak bertegur secara baik dah tak boleh. Itulah cara dia kan. Tapi dia tegur dengan cara kurang ajar lah. Sebab kita semua ni lebih kurang sama umur, dan ada yang lebih tua. So dekat situ ada ego dia orang sendiri kan. Ego orang tua dia orang tu kan. Macam kau ni bawah aku, kenapa tak hormat aku, macam tu kan. So itulah ada salah satu perangai dia. But ada benda baik yang dia buat macam tadi saya cakap tu lah. So daripada situ, apakah kesedaran yang Encik dapat melalui rumah? Maksudnya daripada awal tadi, daripada circle yang toksik, daripada ahli keluarga Encik, kawan-kawan Encik rumah kat sini. So apakah kesedaran yang Encik dapat melalui situ? Kesedaran? Start pada circle pun tak apa. Circle Encik yang toksik tu, kesedaran. Walaupun mereka buat Encik macam tu, tapi mereka tetap ada benda yang baik. Okay, kalau untuk circle, apa yang saya dah sedar, dia orang walaupun macam tu, but dia orang ada kebaikan yang dia orang boleh bagi dekat saya. And saya rasa saya tak patut nak macam nak jadi macam dia orang. Contoh, dia orang kuat toksik, saya tak perlu jadi macam tu. Tak perlu pun nak toksik balik dengan dia orang. Sebab dia orang ada kebaikan yang dia orang boleh bagi. Dan saya rasa saya akan stay je kot dalam situ, walaupun ada benda yang tak baik. Dan saya fikir, saya sedar saya nak cuba tolong dia orang untuk jadi lebih baik daripada jadi macam tu. Okay, lepas tu untuk ahli keluarga, itu saya nak tegur. Saya sedar nak tegur dia orang, payahlah sebab dia orang ayah. Rasa hormat kepada dia orang tertinggi. So dari situ saya fikir, okay, bila nak ayah aku dah buat macam ni, apa kata aku cuba belajar untuk berdikari. Saya sedar lah ada sebab kenapa dia orang buat macam tu. And dari situ saya boleh jadi orang yang lebih baik. And bila saya keluar daripada comfort zone, mudah untuk saya survive. Lepas tu untuk ahli rumah, saya sedar yang
ada niat dia orang baik sebenarnya. Dia orang nak macam bila saya keluar ke apa, dia orang sebenarnya risau benda tu kan. Tapi at the same time cara dia orang mungkin salah. And saya rasa macam saya akan cubalah untuk tegur dia orang. Lagipun saya ada kuasa as ketua rumah kan. So saya rasa saya boleh untuk bendung dia orang. Walaupun untuk perangai kebersihan ni untuk umur yang dah macam ni susah untuk kita tegur. Tapi tak apalah, still ada masa yang lama untuk cuba ubah dia orang. And saya akan cuba yang terbaik lah. Dan saya sedar apa yang terjadi semuanya ada kebaikan dia dan ada keburukan dia. Itu apa yang saya boleh simpulkan lah. So secara overall lah, saya nak tahu kesedaan overall macam mana ketiga-tiga konteks yang Cik Alif ceritakan tadi. Apakah kesedaran yang paling Alif rasa Alif nampak? Cik Alif nampak kesedaran tu? Maksudnya aku perlu macam ni, aku perlu macam ni sebabkan oleh tu. Okay, saya faham. Okay, apa yang saya nampak ataupun saya sedar lah, saya perlu jadi seorang yang berdasarkan semua tu jangan jadi orang yang toksik, judge, dan jangan fikir buruk pasal orang lain. Okay. Just fikir apa yang jadi tu ada hikmah, ada apa yang Tuhan nak bagi dekat saya berdasarkan situasi semua tadi tu. And apa lagi yang saya sedar lah, lepas saya join sesi ni, saya rasa tenang lah sebab saya boleh cerita semua masalah saya kat Cik. And saya rasa macam beban tu rasa macam dia turun sikit lah. Level kortisol saya tu macam rendah lah. Sebab saya dah stres saya tu apa yang saya pendam saya dah boleh cerita kan. So dari situ tenang, stres pun dah berkurang semua macam tu. Okey, Cik Alif pun dah kata Cik Alif pun sedar melalui apa yang Cik Alif, pengalaman Cik Alif selama ni begitu, saya nampak begitu rumit lah, saya boleh katakan, dengan circle yang toksik, dengan ahli keluarga yang mungkin sedikit pilih kasih, dengan ahli rumah yang tak beri common sense yang Alif dah bagi. So Alif pun dah sedar bahawa Alif pun merupakan seorang yang penyabar. Alif sabar dengan apa yang mereka buat. Alif tak melakukan tindakan yang melulu, Alif fikir dulu. So dari situ Alif sedar ya Cik. So Cik Alif, terima kasih. Cik Alif pun dah beritahu dekat saya, Cik Alif pun rasa tenang. Cik Alif kongsikan dekat saya ini, saya akan pastikan apa yang Cik Alif kongsikan dekat sini habis di sini saja. Okay, Cik Alif, ada apa-apa lagi yang Cik Alif nak beritahukan? Saya rasa sampai sini je. Sampai sini saja. Okey, terima kasih daripada pihak saya. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih Cik Alif sebab sudi berkongsi dengan saya, sudi meluahkan perasaan Cik Alif dekat saya. Okey, terima kasih Cik Alif. Kita berjumpa lagi Okey, baik. lain hari ya. Baik, InsyaAllah. terima kasih. Terima kasih Cik. Ya.